saja yang diciptakannya, dan dia jugalah yang memberi petunjuk, dia juga hidayah. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta para sahabat baginda semua. Rabbi syrah li sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, wa yassir li amri, permudahkan segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan simpulan di lidahku, yafqahu qawli, semoga mereka dapat faham akan segala kata-kata dan ucapanku. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah dengan limpah kurnia dia dapat kita sama-sama lagi malam ni untuk yang kesekian kalinya. Hamba bila mari duduk sini baca kitab ni, hamba bila ada dalam 42 kali, 43 gitu lah, 42 kali ke 43 kali dah, tak habis lagi. Baru habis sebutir kitab, sebutir apa ni, satu bab ni, nak habis bab yang kedua. Itu hari tu kita baca 10 asas dalam akidah, dan ni kita masuk yang ke-10 dah, 10 asas dalam ibadat. Makin masanya 40 kali lebih, 40 kali kuliah. Kalau 40 ni 2 minggu sekali, maknanya 80 minggu. Sampai 2 tahun lagi tak? Setahun 52 minggu, 2 tahun 104 minggu, tak dapat lagi kan. Rasa kau lama dah. Jadi alhamdulillah, Tuhan beri lagi kita kekuatan untuk kita teruskan, boleh habis 40 prinsip ni, kira hebat lah. Lepas ni jadi tu wali belakang apa kita. Habis 40 prinsip ni, boleh jadi tu wali. Jadi kita masuk masih lagi dalam prinsip yang ke-10 dalam bab ibadat yang terakhir, iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali dia cerita bab sunnah Nabi ni beza sikit dengan orang-orang lain, ulama-ulama lain cerita lah. Dia lebih kepada apa saja dalam ibadat ni nak baiki hati kita. Semaya gitu pun dia cerita nak baiki hati, puasa, semua nak penyucian hati, nak bersihkan hati. Maka kita juga dengan sunnah Nabi ni juga, dia akan menyebabkan bersih hati kita. 3 rahsia itu kita baca dah, 3 rahsia yang disebut oleh Imam Ghazali. Maknanya tak jadi rahsia dah lah, orang tahu belakang dah. 3 rahsia ni, iaitu yang pertama, bila kita ikut sunnah Nabi ni, dia boleh meluruskan hati kita, menyebabkan apa dia ibarat serupa dengan cermin. Cermin tu kalau luruh dia punya permukaan, maka kita akan tengok diri kita serupa dalam cermin tu, serupa dengan orang sebenar. Maknanya hati kita ni dia tubik menyerlah, tubik mari ke seluruh anggota ni daripada hati yang sebenar. Kalaulah cermin tu tidak betul, dia iuk bekok warna cermin tu, menyebabkan tubik perbuatan daripada anggota tubuh kita ni tidak sebenar, tidak molek. Maknanya tu satu. Yang keduanya ialah rahsia, yang keduanya ialah Nabi ni bila dia buat sesuatu,
kerja dia tu betul-betul adil, keadilan. Turut sunnah Nabi ni maknanya kita belajar nak menjadi orang yang adil, orang yang meletak ke sesuatu kena pada tempat dia. Masa mana nak marah, masa mana nak senyap, masa mana nak blebek, masa mana nak tidur, masa mana nak makan, mana tirulah cara Nabi. Sebab cara Nabi lah cara yang paling adil, cara yang paling kena dengan tempat dia. Dia tidak makan, tidak rasa nak makan kat makan, tidak. Ada nak makan gapo yang sesuai untuk diri kita ni. Mana semuanya apa yang Nabi buat ialah nak apa ni yang sepatutnya kita buat. Nak sepatut manusia buat gitu, maka gitulah. Sebab dia dapat ilmu daripada Allah. Allah yang buat kita ni, maka Allah lah yang tahu tubuh badan kita ni nak ke apa dia. Maka dia akan menjadikan hati kita, bila kita buat perbuatan yang betul, maka hati kita akan jadi betul. Hati kita pun akan jadi comel. Itu rahsia yang kedua. Dan rahsia yang ketiganya ialah apa nama ni? Apa dah rahsia ketiga ni tak ingat dah. Kau dia rahsia ketiga ni. Rahsia ketiga ni ialah sunnah Nabi ni dia jadi pengikat. Ikat diri kita ni supaya tidak pergi jauh. Tak pergi rata-riti, tidak hanyut. Dia kata, tidak hanyut. Maknanya ada pelunggu. Kalau lembu kubah tu, kita tambak dia, ikat tekuk dah. Tapi hak sebelah lagi ni tak ada pak nak tambak dah. Dia kena tambak dua-dua. Tambak alik ni, tambak di tekuk lembu, ataupun cucuk hidung lembu, alik sana tu, alik pucuk alik sana tu, dia kena ada pelunggu dia. Nak panggil pelunggu kau ikat di batai pokok kau. Panjang mana tali tak apa. Kalau tali panjang betul kita ikat kemah pelunggu dia gapo, biar nyoki, mana dia pergi sekat-sekat tali tu lah. Dan dia akan klik mari sini mula. Begitulah. Maknanya untuk nak melatih diri kita ni, dia kena ikat, kena tambak. Lepas bebas gitu dia hanyut. Jadi sunnah lah yang mengikat ke kita ni supaya dia tidak lari pergi jauh. Manusia ni lagu tu lah, dia kadang-kadang dia galik, dia hanyut. Lepas tu kak, kalau khabar kak, dia reti nak klik. Kalau jenis hanyut, tak ada sunnah, tak amal sunnah, maka sunnah ni tak boleh nak ikat dia. Maka dia hanyut gini, siapa-siapa ke laut. Siapa ke laut lah kalau hanyut sungai kak. Tapi kalau dia ada pelunggu, dia pergi sekat tu je. Lepas tu, dia boleh pusing balik. Maknanya reti nak klik. Itu 3 rahsia kita mengamalkan sunnah. Maknanya kita ni ada pelunggu. Kalau lembu kubah ada pelunggu, anjing, orang nak latih anjing tu, anjing yang dilatih tu, dia tidak lepas rata gitu, maka dia akan letak dalam satu tempat, dia kurung kau, dia tambak kau, dan hari-hari dia ajar, hari-hari, maka gitu beruk, cikgu beruk tu, dia tidak lepas kau say. Bila dah pandai baru dia lepas. Letak atas kepala motor tu. Baru. Tapi setelah dilatih, kalau tak latih lagi tak boleh letak atas kepala motor. Nyunggar lagi kita tahu mana. Jadi perlu kepada kita kena ikat diri kita ni. Ikat dengan apa? Ikat dengan sunnah. Dengan sunnah Nabi. Tu cerita minggu lepas. Kita sambung malam ni. Ikut sunnah, kata Imam Ghazali ni, ikut sunnah dalam bab ibadat pula. Lagu mana ikut sunnah dalam bab ibadat ni. Dan Nabi Imam Ghazali kata apa ni perkara-perkara dalam ibadat ni, dia kata tidaklah dikenali terhadap orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa keuzuran itu, melainkan orang yang kufur secara tersembunyi ataupun bodoh yang nyata. Dia kata orang yang tidak ikut sunnah ni, dia 2 perkara ya. Dia ada 2 perkara, sama ada dia ni kufur, maknanya kufur, kafir dalam kafir hok nus, hok tak nampak. Kafir tanpa disedar. Tanpa dia sedari dia jadi kafir. Orang yang tak turut sunnah,
dengan tak ada apa-apa keuzuran. Ni Imam Ghazali kata berat sikit ni. Kalau kita pakai ambil buah Imam Ghazali ni berat lah. Dia kata dalam ibadat ni kalau kita beribadat tak ikut sunnah, dalam keadaan kita tidak uzur tapi kita tak ikut sunnah, maka dia kata dua perkara, dia jatuh pada dua perkara. Satu, sama ada dia ni kufur ataupun kafir secara tersembunyi, tak nampak, dia pun tak sedar dia tu dalam keadaan kufur, ataupun dia ni bodoh. Bodoh boleh kira sikit, kufur tu berat lajak lah. Maknanya orang yang tak ikut sunnah dalam bab ibadat. Nabi buat lagu lain, dia buat lagu lain. Nabi baca muka lain, dia pergi baca muka lain. Dalam keadaan dia tidak uzur. Macam lepas semaya tadi, Nabi ajar dah cara wirid dia. Lepas semaya tu wirid ni. Kita pergi baca hak lain, lebih banyak, lebih panjang daripada hak Nabi kau. Maka dia kata dua perkara, sama ada dia ni kufur ataupun dia ni bodoh. Kalau bodoh boleh kira ada peluang jadi sidik. Kalau dia kufur ada peluang juga nak balik, tapi payah sikit lah. Maknanya di antara dua perkara tu. Maka dia kata kalau kita buat tu secara kita tak ada uzur apa. Kalau kita uzur tak apalah, tak buat sunnah Nabi tapi saja tak buat. Contoh dia kata, orang hak bodoh tak turut sunnah kerana dia bodoh, ataupun boleh juga kerana dia kufur, dia engkar atas perkara. Dia kata contoh Nabi Imam Ghazali buat contoh. Dia kata ada satu hadis Nabi. Dia kata Nabi kata salatul jamaah tafdulu salatal fadzi bisab'in wa 'ishrina darajah. Ni semua orang tahu. Semaya jemaah, salatul jamaah, semaya jemaah ni tafdulu salatal fadzi, lebih afdal daripada semaya sore. Lebihnya beza lagu mana? Bisab'in wa 'ishrina darajah, 27 darjah. Semaya jemaah ni lebih afdalnya, lebihnya 27 darjah, 27 tingkat. Kalau semaya ni ada bertingkat-tingkat, semaya berjemaah ni dapat 27 tingkat. Semaya sore boleh boleh ni orang tahu belaka dia kata. Maka dia kata orang yang mukmin dia tidak akan membiarkan dirinya meninggalkan sunnah Nabi ni tanpa keuzuran. Kalau orang mukmin sebenar, dia kata dia tak akan tinggal semaya Jumaat ni. Sebab apa? Sebab Nabi kata boleh 27 darjah. Dia kata hanya orang bodoh ya. Orang bodoh je dia kata pergi semaya sore kerana dia bodoh. Orang beri 10 riyal dengan seria, dia gomoh tak hak seria. Kekek kau seria. Bodoh. Tu kata tapi tak apalah bodoh tu boleh kira lagi lah. Bodoh dia kata tak. Buat kira dengan orang bodoh. Maknanya kalau kita tengok tanpa apa uzur, tak ada uzur apa-apa, tiba-tiba semaya sore. Sedangkan Nabi kata semaya Jumaat tak dapat 27. Dia gomoh sore. Khusyuk juga tu kawin khusyuk maya sore, main tak imam tak khusyuk lalu. Kawin dengar suara tu imam tak khusyuk lalu maya. Maknanya dia bodoh. Kira muda-muda. Imam Ghazali kata bodoh. Sudah tentulah sebab dia kata sebab apa? Sama ada dia tu bodoh ataupun dia lalai kerana tidak berfikir terhadap terlepas ganjaran yang besar tersebut. Ganjaran yang begitu besar. Maka dia pergi gomoh supaya orang jual lah. Ada lah ni kan dia panggil apa? Jualan rahmah. Jualan rahmah tu murah. Tak hari. Time dia pergi beli rela, pergi beli tempat mahal. Mana tu apa sidik. Kalau dia tak bodoh pun dia tak sidik mana. Gitu. Orang mai cari tempat murah, ada offer. Kalau kita pergi supermarket, kau tengok dulu. Ada diskaun, ada offer. Waktu kita belinya. Dia pergi cari hak mahal. Biarlah tak pakai hak diskaun pun. Kau offer malah kami nak pergi. Orang bersusu-susu. Malah nak beratur. Bodoh tak beratur. Tekah pusing ya. Dia pun beli hak mahal. Maknanya
tak apa segar. Ha. Tu so dia kata. Seorang tu dia kata dianggap bodoh oleh orang lain apabila mengutamakan satu ganjaran berbanding dengan dua ganjaran. Apa lagi kalau 27. Kalau beli so boleh so, beli so boleh dua. Gitu kekal di atas beli so boleh so. Tu pun bodoh dah. Maknanya bodoh dah. Apa lagi kalau beli so boleh 27. Tak si. Mana sangat-sangat lah bodohnya. Ha. Dosa dia kata. Adapun kufur pula lagu mana? Kufur ni. Atas cerita saat ni juga. Atas cerita apa nama ni semaya Jumaah ni. Boleh jadi kufur. Kalau dia tak semaya, tak pergi semaya Jumaah, boleh jadi kufur. Kalau tadi dia jadi bodoh. Dia tahu orang Nabi kata Tuhan offer pada dia semaya Jumaah boleh 27. Apa dia tak kalau nak mai sore, tak mai sore. Mana tu dia bodoh. Lagu mana siapa dia jadi kufur dengan sebab kita mari tak ada uzur, tak ada gapo, dia kata saja ya tu Nabi royak 27 tu dia nak beri motivasi kita. Dia nak beri motivasi kita menarak 27 nak semaya serupa ya 3 rakaat juga gorik tadi panjang sikit. Umai Jumaah ni lama sikit lah, rakaat 3 minit lama pun. 3 minit 3 rakaat 9 minit. Siapa keduk 10 minit mai gol. Semaya saja dah. Lebih kurang kata. Kalau kita semaya sore 2 minit. Cakung tung rakaat seminit 2 rakaat. Dia kata beza mana pun. Kalau semaya di rumah ni kita nak tekoh mana? Kita nak lagu mana? Sedap mai rumah bebas. Dia kata Nabi pun saja je dia kata. Dia royak tak nak beri motivasi kita. Kalau kita tahu buat ada gapo. Orang lagu ni bila mari berasa lagu tu, mari mikir gitu maka orang ni kufur. Kufur dengan cara tak sedar. Tu dia panggil kufur tersembunyi. Dia hanya terlintas dalam hati dia, dia kata hanya Nabi ni menyebut demikian sebagai galak ke je supaya orang semai Jumaah. Kalau bukan demikian, apa menasabah? Tak menasabah. Mari semai Jumaah boleh 27. Kalau 3 boleh kira. Semaya sore boleh semaya Jumaah boleh 3. Boleh kira kena 27. Tak pernah sabar. Maknanya situ tempat jadi kufur. Jadi kufur. Baik yang bodoh tadi. Kau tahu sangat 27 tapi kau sedap rasa. Tak apa gitu. Maknanya rela dengan bodoh gitulah. Tapi kalau ni kalau yang mikir kata tak ada dek Nabi dia royak tu nak beri motivasi kita supaya orang tua-tua kita dulu lah. Dia kata jangan duduk atas bata jadi bisu. Tak ada dek pun. Dia kata tak ada dek pun. Kalau duduk atas bata tak naik-naik yang bisu. Dia tak seri tidur atas bata sebab bata ni patok kepala, bukan tak punggung. Jadi mikirlah gitu. Nabi royak 27 tu pun dia kata nak suruh pakat mari masjid je. Dia mari masjid kat bukan mari masjid saja. Nak bubuh bitih dalam tabung. Nak bubuh bitih dalam tabung. Sudah maya tadi duduk kelik lalu tapi kena ngati apa dulu. Jadi banyak kerja. Kita ni lorak. Gomo cakur-cakur rumah. Maka boleh membawa kepada kufur. Itu kata Imam Ghazali. Dia kata kita ni manusia ni dia kata tengok dia kata kalau tok bomo tok nujung royak percaya nak walaupun barang tok menasabah tapi kalau hak Nabi royak tak wis lagi kalau mari daripada Nabi tak wis lagi ni perangai manusia kalau tok nujung royak tok bomo royak dia kata contoh dia kata ni dia buat contoh zaman dia ni zaman kita ni tak ada dah kali lagi ni. Dia kata ada tukar tilik ataupun tuk tabik. Dia kata sekiranya berlaku 27 hari sejak hari pertama perubahan kemunculan zodiak. Dia kata sekalulah Tok Bomo tu kata mung ni beranak hari gapo, beranak bulan gapo, dia ada bintang-bintang kan. Dalam surat Taubah ada lagi lah ni. Bintang zodiak, bintang apa nama Taurus. Capricorn, apa nama dah. Aku tak ingat nama-nama bintang dulu mengapa agak bintang-bintang ni. Ada 12 bintang. Berapa Taurus,
apa tahu, tak ingat kan. Jadi dia kata kalau lah tu bomo royak, tu kan untuk nujung ke apa dia royak, dia kata selepas 27 hari lepas hari beranak mu 27 hari, dia kata akan berlaku sesuatu yang tidak molek padamu. Maka mu jangan tubik rumah. Dalam sebulan ni tak sudut pergi mana lah, duduk rumah je. Mesti dekat-dekat tu je. Kalau tok bomo royak gitu. Demo ni nasib tak apa nak bagus. Kalau sudut pergi mana lah, dalam masa sebulan lepas hari lahir demo ni, demo tak boleh pergi. Lepas pada sebulan pergi, nak pergi tak? Tak pergi lalu kita. Dia main motor takut labuk ni. Tak berani nak pergi. Takut jadi gapo-gapo. So kau tu bomo royak, bewok litah tu, klik dah. Tak, litah bewok, klik tak pergi dah hari tu. Penting sama mana kerja gesok. Warna klik tu, bewok litah. Percaya kalau benda-benda begitu. Tapi kalau hak Nabi royak, mari sembahyang masjid boleh 27. Ya Allah. Dia terperangat ni Imam Ghazali royak bukan ambo jom sedap ni. Tambah garis sikit ni sedap. Lagu tu dia kata manusia ni gitu. Kalau tu bomo royak, lo ni doktor royak. Demo ni jangan makan kau ni, jangan makan kau ni. Tak makan kita. Tak makan lalu. Percaya nak aku doktor. Kadang-kadang tak pernah sabuh. Padahal benda ni tak ada bukti, tak ada gapo. Nah, kok supaya royak lah ni. Litah bewok akan jadi siam aja. Bukti dia gapo dia? Bewok dah pun. Tapi klik kita. Klik. Sebab duk dengar orang duk royak. Tak tahu mari mana, mari mana. Kalau jalan berasa tak sedap, tak sogi. Kalau berasa kenaling tu nak turun tangga tu, berasa kenaling tu. Nah, tak sogi ya. Gesok akan berlaku siam aja. Banyak lagi petua-petua tu bomo berlaku tu. Tu bomo duk royak kita, tandanya gini. Maka tak sogi. Supaya orang nak pergi ngai tu dah. Nak pergi ngai, dia kata kalau pergi lagu mana dia kata? Hok kanan kiri tu hamba tak ingat. Kalau dia kata tahu mana dah. Dia nyapung sikit cerita tu. Hamba tak ingat. Cerita orang nak ngai. Jadi nak royaknya petua-petua gitu cahaya sangat. Tak boleh gitu, tak boleh gini, tak boleh makan kau tu, tak boleh makan kau ni. Percaya. Tapi kalau mari daripada Nabi, dia jadi mula nak jolo kedok lah. Tak apa, tak dulu pun. Dia tak apa lagi. Supaya kita tu lah. Wirid tu lah, supaya wirid tu. Nabi kata baca goni. Nak tidur baca ayat kursi. Nak tidur baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Supaya lepas mayat tu. Allahu Akbar 34 kali. Tak apa, dia baca sekali dua, tak apa tu. Nah, jadi Nabi royak nak. Banyak benda Nabi ni dia royak bilangi. Macam tadi semaya tadi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kita tak bilang. Kita tak email Allahu Akbar kita pun baru 20 Allahu Akbar dah. Kita tak itu mana, tak cakna mana. Nabi royak Nabi lengi. Maknanya supaya doktor dia royak tadi ni ubat ni dia makan 3 kali sehari. Sebutir 3 kali sehari. Kita tak klik rumah tu ikut kawan nak makan berapa pun. Makan sebutir kawan tak ada lagi. Ada orang hamba gitu. Dia darah tinggi. Doktor pergi makan 4 butir sekali makan. 4 butir 3 kali sehari. Dia makan hari ni, esok dia tak makan. Lusa dia makan pula. Mati dengan gitu, mati dah. Mati dengan gitu. Dia patut sana. Jadi, doktor royak tu dia royak dah. Dia nak makan lebih. Hak ni makan sebutir, hak ni makan lepas makan nasi, hak ni makan sebelum makan nasi, hak ni makan sebelum tidur. Dia royak gitu-gitu dah. Maka Nabi pun ada hak jenis royak. Ni membaca 3 kali. Hak ni membaca 4 kali. Lepas semaya maghrib membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis tu 10 kali. Mu jangan paling lagi, mu jangan geruk, jangan beralih tempat lagi. Baca tu 10 kali. Lepas tu subuh kali baca pula 10 kali. Waktu-waktu lain baca sekali je. Maya Isa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali je. Zuhur sekali, asar sekali. Tapi maghrib 10. Subuh 10. Kalau Nabi nak suruh kita duduk lama ya atas jadah tu baca berapa pun. Tu nak kufur dah tu.
nak kufur. Tapi kata kat biar kawin tak percaya, kawin lorak, kawin tak baca. Tak apa. Dia tak baca tu kerana dia lorak, kan dia uzur lah kita kata. Ataupun dia kata kawin tak saya baca. Tak baca, tak apa. Mana tu bodoh, setakat bodoh ya. Nabi kata baca 10, dia kata kawin tak apa, kawin tak baca. Bodoh je lah. Tapi kalau dia tu dia pergi baca ikut dia, ikut dia. Nabi kata 10, dia gomo 3. Dia baca 10, dia gomo 7. Maknanya tak bila. Ataupun kata kawin dosa banyak 20. Nabi kata 10, dia baca 20. Maknanya ni boleh jadi, kata Imam Ghazali, menyebabkan jadi kufur. Kufur yang tidak sengaja. Berat sikit. Maknanya lepas semaya, kalau zikir subhanallah tu bila masing-masing bila. Masing-masing bila 33. Tepat 33. Takut kurang ataupun takut terlebih. Sebab Nabi royak 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jadi 99. Cukup 100 dengan apa dia? Dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ke 100. Tak ada Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, tu tak ada benarnya. Lepas maya tu tak ada. Tekoh mana baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran? Tekoh doa iftitah. Baca situ doa iftitah, baca situ. Jadi tu hak Nabi ajar. Sebab apa kita nak turut sunnah, takut kita jadi bodoh ataupun jadi kufur. Oh berat. Kalau ikut Imam Ghazali, kalau tak saya pakai ni tak apa, pakai orang lain. Nak lama kita baca Imam Ghazali, dia kata gitu kan. Secara tu berat sikit lah dah. Lepas tu dia kata, lalu tu cerita Siam ajar tadi lah. Siam ajar tadi kita cayam lah. Kalau bak ni kata tu apa nama tu bomo royak agak cayam lah. Kalau nak pergi ni mu kena apa ni? Kena buat gon, kena bawa gon macam-macam lah. Kita cayam lah kalau tu bomo royak. Padahal barang tak nak sabuh juga, barang tak boleh nak bukti. Barang tak boleh nak bukti pun. Tapi kita percaya. Tok Romo kata kakak hatu, kakak jing ni dia takut kau garai. Dia takut kau kunyit. Dia takut kau tak ada benar. Kita percaya. Bukti mari mana, dalil mari mana. Bila kita percaya, dia masuk dalam hati kita tu. Bila kita tak buat, dia berasa lalu, berasa tak ada hati. Sebab apa? Sebab kita percaya kau tu Romo tu. Tok Romo kata, kalau macam-macam lah ada lah, kalau dengar Tok Romo letih kat kita. Nak tak percaya ke? Orang kena percaya. Kena percaya lah. Sebab kita takut ke hati. Tapi kalau hak Nabi royak jadi tak cakna mana. Tak cakna Nabi kata baca 3 kali. Sekali tak betul. Sebabnya banyak juga benda-benda hak Nabi royak ni tak ada bukti. Tak ada bukti pun. Tak ada bukti apa. Kita tak boleh nak bukti ke. Sumpah tu bawa royak tu lah tak boleh nak bukti ke apa dia pun. Tahu mana jin takut kau garai? Segagah-gagah jin tu takut kau garai. Takut kau lah domna. Tak benar sabar, tapi kita percaya. Kita percaya. Ada dia kata dia bawa mari benda yang support tu bawa royak. Ni dia kata hak Nabi royak, walaupun ada 2-3 hadis ni. Hadis ni ada ulama-ulama ahli kata hadis dhaif, ada kata hadis maudhu'. Tapi Imam Ghazali bawa hadis ni. Ni cerita Habbomo juga ni. Imam Ghazali kata Nabi pernah bersabda, manih tajama yaumas sabti wal arbi'a fa asabahu barasun fala yalumanna illa anfusahu. Siapa-siapa yang berbekam. Siapa-siapa bekam pada hari Sabtu dan hari Rabu. Nabi kata siapa-siapa dia bekam pada hari Sabtu dan hari Rabu, maka dia akan ditimpa penyakit kusta, penyakit bala. Maka dia kata jangan duk salah orang lain lah. Kalau kena ngoti penyakit tu, maka mu kena salah ke fala yalumanna illa nafsah. Maka mu jangan duk salah ke orang lain,
salah kau dirimu sendiri lah kalau kena. Hadis ni ada kata hadis sahih, ada kata hadis dhaif, ada kata hadis maudhu'. Hadis ni hok bekal hari Sabtu dengan hari Rabu akan jadi penyakit kusta. Dia bawa apa ni, ada kata tu, tapi Imam Ghazali bawa dalam kitab dia. Dia kata gini benda ni tak ada kalau nak bukti tak nak gapo. Nak bukti kan hari Sabtu dengan hari Ahad sebetulnya je. Hari Senin, Selasa, Rabu serupa je. Tapi Nabi royak jangan royaknya Nabi tak suruh bekal pada hari Sabtu dan hari Rabu. Maka dia kata ada orang tu dia tak cara hari berapa serupa ya. Dia kata dah. Kalau dia tak turut tu kerana ada hujah lain, kata ni hadis dhaif ataupun hadis maudhu', hadis rekod tu, tak apalah tu. Dia buat kajian mengenai hadis tu. Tapi kalau dia kata ni hadis mengikut Imam Ghazali, hadis ni hadis sahih lah. Kalau tidak hadis sahih, dia tak boleh kitab dia. Maka dia kata hadis ni sahih. Maka kalau ada dia kata di kalangan orang-orang hadis. Ini dia cerita di zaman dia. Terdapat di kalangan orang-orang hadis, ulama hadis, dia bekal juga hari Sabtu. Ni Imam Ghazali cerita. Bila hadis kata jangan siapa-siapa bekal pada hari Sabtu ataupun hari Rabu, maka dia akan ditimpa penyakit kusta. Maka jangan duk salah ke orang lain, salah ke dirimu sendirilah. Tu Nabi kata gitu. Maka dia kata ada orang ahli hadis dia bekal pada hari Sabtu. Dan dia dia mengatakan bahawa hadis ni hadis dhaif. Macam gitulah. Dia kata hadis ni hadis dhaif. Dia kata kemudian dia kena penyakit kusta mati. Ahli hadis ni hok bekal hari Sabtu ni kena. Dia kata kena penyakit kusta mati. Maka sehingga dia kata duduk seksa dengan penyakit tu, sehingga dia mimpi jumpa dengan Nabi. Dalam tidur dia mimpi jumpa Nabi. Maka Nabi tanya dia, "Bapa mu bekal hari Sabtu?" Nabi tanya dia dalam mimpi tu, "Bapa mu apa bekal hari Sabtu?" Dia kata, "Moga hadis tu ke hadis dhaif." Dia kata hadis tu hadis dhaif. Perawi dia tu tak berapa itu mana, tak berapa boleh percaya mana. Maka dia hadis dhaif. Dia kata sebab tu aku tak pakar. Maka Nabi jawab, "Tidakkah hadis tu mari daripada mulut aku? Hadis tu ke mari daripada aku?" Lepas tu dia kata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aku taubat dah." Dalam mimpi dia taubat. Maka Rasulullah mendoakan kesembuhan. Apabila dia bangun pagi, penyakit tu hilang. Tu cerita Imam Ghazali. Tak tahulah setara mana benarnya. Setara tu cerita Imam Ghazali. Ada orang dia bekal juga hari Sabtu, maka dia kena penyakit tu. Akhirnya Nabi dalam mimpi tu Nabi doa dia dan dia sembuh. Ada satu lagi hadis pak bekal ni juga Nabi kata manih tajama yaumat thulatha li sab'i asyarata min asy-syahr kana lahu dawaun min da'is sunnah min da'i sanatin. Min da'i sanatin. Siapa dia yang berbekal pada hari Selasa, ia jatuh pada 17 hari bulan. Kalau hari Selasa dalam bulan tu jatuh pada 17 hari bulan. 17. Kalau Selasa 15, Selasa 13 tak jadi. Selasa 1, 2, 3 kata jadi. Pak Nabi kata jatuh pada hari 17 tu, hari Selasa. Maka dia merupakan ubat untuk setahun. Jaminan ubatnya setahun. Bekal tu jadi ubat untuk setahun, setahun. Dia kata kalau bekal pada hari Selasa kena betul lah. Hari Selasa yang betul dengan 17 hari bulan. Tak kira bulan gapo. Bulan Muharram ke bulan Safar ke bulan gapo ke. Tapi kalau jatuh hari yang ke-17 tu jatuh pada hari Selasa, maka dia bekal hari tu, maka sangat mustajab lah bekal tu. Dia boleh menjadi ubat untuk setahun. Ni pun hadis ni pun dipertikaikan juga oleh ramai orang ahli hadis lah. Ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif.
Itulah. Jadi ni dia kata nak royak ceritanya, hak Nabi royak ni. Kalaulah Nabi royak begitu, kalau kita langgar, sama ada kita ni bodoh ataupun kufur. Kalau kita langgar, nak royaknya kalau kita langgar, sama ada kita ni bodoh ataupun kufur. Itulah. Tu kalau bab bekal. Maknanya nak royak benda ni, benda yang tak boleh nak buat kajian. Kalau doktor pun tak boleh nak buat kajian. Nyakit dengan hari, nyakit dengan musim, dia boleh buat kajian. Kalau nyakit dia ada musim dia. Musim hujan ni, mari nyakit berjakit, mari nyakit denggi, mari nyakit gotu-go ni macam-macam sebab banjir. Ni hari dalam seminggu. Jadi doktor tak boleh nak buat kajian. Maka bila mari daripada Nabi, kita turut sajalah. Kalau confirm mari daripada Nabi, ikut saja. Itu nak sekolah tak adil lah. Pahala boleh 27 darjat ni, tak boleh nak ukur, tak boleh nak kira, tak boleh nak timbang, tak boleh nak suka. Semaya Jumaat ni, kalau kita tahu 27 mari daripada Nabi, maka turut sajalah. Kalau tak turut, bodoh. Kalau lawai pula kan, buat percaya tak percaya, kufur. Tu. Ada hadis lagi, ni pun dia kata bukan hadis juga. Ahli hadis lah ni dia buat kajian lagi. Masa Imam Ghazali ni, Imam Ghazali kata hadis sahih. Ada Abu Ya'la pun kata hadis ni hadis dhaif. Hadis ni sahih juga ni. Pak kita pun sahih. Man nama ba'dal asri fakhtulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Siapa dia tidur lepas asar, maka cabut otak dia, akal dia akan hilang akal dia. Dan janganlah musalah kalau hilang akal semati, janganlah musalah orang lain, salahlah kau dirimu sendiri. Orang tidur lepas asar, kalau orang kita dia kata tidur lepas asar lama-lama jadi gila. Mana hilang akal, jadi gila. Ni hadis Nabi, ada yang kata dhaif, hadis ni dhaif. Maknanya ada orang apa nama ni, hadis ni dipertikaikanlah dalam kitab, walaupun daripada kitab Imam Ghazali ada orang buat kajian pula, dia kata hadis ni dhaif. Hamba ingat cerita budak-budak masa budak-budak dulu begitulah. Ada ustaz royak cerita, dia kata ada seorang ni bila ada orang royak gini berkali baca kitab ni kali. Ada ustaz royak, dia kata siapa dia tidur lepas asar, dia jadi gila. Jadi dia pun mikir tu, sakup tahu ke mana gila dengan tidur lepas asar? Tak ada sakup tahu apa dia tu. Aku terang. Tapi dia ada tambah dulu dalam versi tu, dia kata 40 hari. Kalau setakat sehari 2 hari tak apa. Kalau tidur tiap-tiap petang 40 petang, tidur lepas asar 40 petang, jadi gila. Dia pun tidur, esok dia tidur sehari. Dia bangun tak gila pun, dia gitu ya. Esok tidur pula, bangun tu titah tu kali tepuk-tepuk perempuan tu, tak gila gini dia. Sapalah ke 40 hari tak gila. Jadi tak gila. Dia tepuk-tepuk betul tak ada gila Dia pun tubik kedar, lepas gorik lah, tubik kedar tu. Dia tu hamba 40 hari dah tidur petang. Siapa dia kata gila? Tak gila pun. Orang kata, biar tak gila kak. Dekat nak kelik lepas minum air tu ayat. Gila kau kahwin. 40 hari kahwin tidur lepas asar. Tak gila tau. Dia tanya saing-saing dia. Dah kata tak gila. Pagi esok, tu kedai makan nasi belauk. Kahwin gila kau? Dia tanya. Kahwin tidur 40 hari, lepas 40 petang. Lepas asar 40 petang direct, dia kata. Tak gila tau. Dia kata. Tu tak ada kecek minggu lain, cara faham dia. Jumpa orang tu dia menampak kahwin gila. Lah kecek seorang, tak gila. Buat ni yang nipu tu. Tengok aku, tak ada gila-gila. Gila lah dia, tak khabar-khabar tu. Jadi gila tu. Cerita tu. Ni tak apalah. Mana kita suruh kepada orang ahli hadis lah, sama ada betul ke hadis ni setara mana derajat dia. Tapi Imam Ghazali kata hadis ni sahih. Siapa dia tidur lepas asar, maka hilang akal dia. Lepas tu ada lagi. Hadis ni nak apa nama Imam Ghazali buat mari ni, hadis-hadis hak kita tak boleh nak buktikan dengan cara sains, dengan cara perubatan, dengan cara gapo.
Maka dia kata ada hadis-hadis jenis gini, maka mu ikut je, mu percaya je, sebab dia mari daripada Nabi. Dia mari daripada Nabi, tak sudut komplain, tak sudut takwil, tak sudut kata tak pernah sabar lah. Takutnya jadi gila sengoti sepuluh dia tu tadi. Tak gila tak gila Lalah bila jalan pun, ngatik tu, dia kata gila. Tak gila-gila kecik sore lah. Kawin tidur 40 betul lah. Bahasa. Tak duduk gila-gila Menata buat ni, kata-kata kita gila. Tak gila. Apalah lah duduk gila dengan gitu. Ada lagi, hadis akhir dah. Ada lagi ni. Nabi kata, dia beri contoh lagi. Nabi kata, Izan qata'a shis'in nazlin na'lin ahalikum fala yamshi fi na'lin wahid hatta yaslah syas'ahu. Siapa dia hok putus tali selipar dia putus tali sebelah. Nabi kata apabila seliparmu putus sebelah tali dia, maka jangan jalan dengan selipar hok molek tu. Sehingga mu beki tu selipar tu. Jangan pakai selipar sebelah, kaki ayah sebelah. Tapi Nabi tak ayaklah jadi guana ya. Tapi jadi bodoh juga rasa kalau pakai selipar sebelah ni. Jadi Nabi tak uwi, dia kata Nabi tak bagi kalau kita pakai selipar, mana baik tahu dua-dua lah. Sepuluh retina dia pakai tumit tinggi, kasut tumit tinggi. So tumit patah. Atau sudut jalan lah. Maknanya patah dua-dua lalu. Biar tak ada tumit belakang. Kalau sedap jalan. Gitulah. Kita ni kalau putus selipar, kalau tak lagi cari hak baru kak, tahu tu lah. Jalan kaki ayah. Tak sepakat selipar sebelah, kaki ayah sebelah. Ni hadis Nabi dia kata gitu. Dia ada lagi. Tu pun benda tak boleh nak bukti nak gapo juga tu. Benda hak kita rasa tak masuk akal mana ikut kita nak pakai sebelah putus, pakai sebelah lagi. Selagi dia kata Nabi ada sebut iza waladatim ra'atun falyakun awwala ma ta'kula ar-rutab fa illam takun yakun fatamar fa innahu law kana syai'un afdalu minhu la at'amahu Allahu azza wa jalla Maryam hina waladat Isa alaihissalam. Orang Tino kalau dia beranak, makanan pertama sepatut dia makannya ialah rutab. Buah tamar hok masuk tu. Buah tamar masuk hok tak kecut lagi tu. Dia buah tamar ni dia nama dia macam-macam. Mula-mula dia nama hok kita ingatlah nama dia balah. Balah dia panggil. Balah ni buah tamar hok panjang-panjang hok warna kuning pining. Panjang ada satu panjang tu. Apa ni? Dia kerah kapuh tu. Tu bila dia masuk merah, kulit dia jadi merah hitam, nak hitam tu. Supaya lepas tu bersabuk-sabuk sikit isi dia tu. Lepas tu dia panggil rutab. Mani leting tapi dia tak kecut lagi. Lah ni ada jual lah ni. Ada tempat kita pun ada orang jual lah. Orang Tino kalau dia beranak, Nabi kata beranak hok moleknya makan rutab tu. Makan buah tamar, basuh-basuh waktu lagi tu. Tapi kalau tak ada, dia tu makanlah buah tamar. Buah tamar ni ialah buah tamar kecut. Tak kering tapi belengah tu lah. Belengah tu lagi. Tapi dia panggil tamar. Dia nak kering, dia nak kecut lah. Nak kotel lah. Dia kalau kotel sikit lagi tu memang sedap juga. Kalau buah tamar kotel, kocok kulit butir dia tu. Kocok, ketik-ketik kita kocok tu. Dia kocok butir. Lepas tu kita rebus minum air. Sedap. Minum air dia sedap. Jadi fa innahu law kana syai'un afdal minhu la atamahu Allah. Kata Nabi lagi, sesungguhnya sekiranya terdapat suatu yang lebih baik daripada tu, nescaya Allah akan memberikannya kepada Maryam ketika melahirkan Isa alaihissalam. Apa nama Maryam ni kan lepas dia beranak, ada disebut oleh Quran kan dia lapar, dia duduk di tepi pokok tamar tu. Lepas tu dia lenggok-lenggok tengok nak ambil tak boleh, baru lepas beranak. Maka Tuhan beritahu ke dia supaya kocok buah tamar. Nak kocok beranak, baru lepas beranak. Dia pun pergi batai tamar tu, tolok gitu, buah tamar dulu. Maknanya makanan yang terbaik bagi orang Tino lepas beranak ialah buah tamar lah. Buah tamar masuk-masuk. Kita minggu lain makan dak orang Tino makan dia
kalau beranak patah ke kering, ke bakar. No, nanya dia. No, beri makan pertama. Lepas tu ada lagi hadis Nabi juga, dia kata idza ata ahadukum bil halawah falyasib minhu fa in ata ahadukum bit tayyib falyamassa minhu. Kalau ada orang beri kamu muka-muka mani, cak telak ko gapo dia lah, makan ni mani, maka ambil lah. Yang itu tolak. Kalau orang beri tepung, ko kuih, ko gapo dia, ambil lah. Barang-barang mani tu ambil. Dan siapa dia, kalau ada orang beri kamu air wangi, air minyak atar wangi, kau pakar lah. Suruh pakar lah sikit. Dan kata orang kahwin tak boleh minyak atar pening kepala kahwin. Tak boleh. Tik juga sikit. Tu hadis Nabi, maknanya benda ni tak masuk akal mana kalau kita bincang apa-apanya. Dah kita tak beri minyak wangi, kita tak ambil lah. Tapi bila orang beri, ambil. Pakar lalu depan dia. Pakar depan dia. Waktu sunnah kita duk buat sama je lah. Ada banyak lagi contoh-contoh lain yang menyebabkan, maknanya kita kena ingat kata kunci dalam malam ni ialah sunnah Nabi ni kalau kita tak buat tanpa ada uzur gapo-gapo, maka hukumnya dua, kata Imam Ghazali. Sama ada mu bodoh ataupun mu jadi kafir. Maknanya berat. Kita dengan sunnah Nabi ni bodoh pun kita tak sih, tapi kita tak sebenarnya takut jadi kufur. Tak percaya ke Nabi. Buat selebeleng dengan sunnah Nabi. Ada orang buat selebeleng. Kau solo bolong. Solo bolong tak? Selebeleng kata dah. Buat mudah-mudah. Mudah-mudah dengan sunnah Nabi ni. Sama ada kita dicok sebagai bodoh ataupun kita dicok sebagai kufur yang tersembunyi, yang boleh membawa kepada syirik. Sunnah Nabi tak buat, kita pergi buat engkau lain. Bila kita buat engkau lain, kita tinggal sunnah. Bila kita baca engkau lain, maka kita tinggal hak sunnah Nabi suruh. Nabi suruh baca engkau tu, kita baca engkau lain. Macam lepas maya. Hamba nak tegur juga. Kita biasa bila nak semaya, mari tu atas sejadah kita baca qul a'udzu birabbin nas. Ramai orang baca kan? Sebelum semaya qul a'udzu birabbin nas. Nabi suruh baca lepas semaya. 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas semaya. Kita apa kita baca tu? Sebab kita nak semaya, kita nak hambak setan. Waktu kita baca dah. Sedangkan Nabi kata, mu tak pernah hambak setan, mu hambak kari lepas maya kari. Lepas maya kari, mu hambak setan tu. Mu minta lah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas tu Nabi suruh baca lepas maya. Kita pergi baca sebab salah. Bomo apa nama? Doktor kata makan ubat ni sebelum lepas makan nasi. Kita bomo sebelum makan nasi. Tak belaga tu dengan doktor. Begitu juga Nabi kata lepas semaya baca 3 qul. Jangan tinggal 3 qul. Lepas setiap kali semaya. Kita pergi baca sebelum semaya. Boleh, tapi tak kena dengan hot spa tadi. Tak popeh makan sebelum makan. Doktor bukan tahu. Dia kata doktor tak tahu. Kita tipu doktor. Makan ubat sebelum makan. Tapi dia kata doktor kata makan ubat ni selepas makan. Kita tak nampak tu apa beza sebelum makan dengan selepas makan. Masuk dalam perut kocok-kocok sepatutnya. Kita rasa gitu dah. Cuba kau kata tak boleh kau baca qul a'udzu birabbin nas sebelum semaya. Bukan tak boleh, tapi Nabi kata baca lepas maya. Kita nak kata kan? Kita nak lawan Nabi. Takut jadi bodoh atau jadi kufur. Tak apalah kau kufur, tak sebab bodoh lah. Takut gitu. Kalau ikut hak Imam Ghazali royak. Berat kalah oi. Itulah. Malam ni habis itu, maka habislah yang ke-10 ni. Berat hak 10 ni. Sunnah Nabi. Lepas ni ada dia cerita bab sebelum kita pergi ke apa nama ni, prinsip yang 10 lagi, prinsip 10 penyucian hati tu, ada penutup dia. Imam Ghazali buat penutup dia mengenai susunan wirid-wirid yang merupakan pecahan daripada 10 asas dalam ibadat ni. Ada dia nak cerita lagi dalam 2-3 muka surat.
minggu sekali lagi lah insyaAllah kita berhabis bab 10 ni. Kemudian dia nak royak ambil pun tak ada nak tengok model lagi. Jadi sekat itulah malam ni kita ambil sekarang yang malam ni bahawa sunnah Nabi ni dalam bab apa nama bab ibadat atau bab apa ni dia besar. Sebab itulah Nabi tinggal 2 perkara je kita. Okey. Taraktu fikum amroin. Nabi kata, aku tinggal kamu 2 perkara je. Selagi mu ikut pegang 2 perkara ni, mu tidak akan sesat. Kemudian kitabullah wa sunnatur rasul. Kitab Allah dan sunnah ni. Maknanya besar. Kita kata sunnah Nabi je atau buat tak apa. Yang ni sama ada kita bodoh ataupun kita kufur. Sebab bagi besar. Sunnah Nabi standard dia. Quran dia atas, bawah dia sunnah. Dan ada orang kata dia serupa ya dua tu. Sunnah ni ialah jelmaan daripada Quran juga. Cuma dalam bentuk perbuatan. Quran tu dalam bentuk tulisan. Dia tulis, lepas tu tulis nak menjelmakan daripada tulisan tu, Quran tu ialah sunnah Nabi. Sebab tu bila orang tanya perangai Nabi lagu mana, Aisyah kata khuluquhu al-Quran. Perangai dia ialah Quran. Maknanya apa Nabi buat tu ialah huraian kepada Al-Quran. Apa sunnah Nabi ni bukan kecil-kecil. Dia adalah besar. Penting. Maka kita kena korek cari gali supaya kita dapat amalkan semua sunnah Nabi. Baru puas hati kita. Buat semua yang kita mampu sunnah Nabi. Yang hidup tinggal, yang hidup rasa lekeh. Buat mudah-mudah gitu dengan sunnah Nabi. Jadi itulah malam ni kita berhenti setakat tu. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.